Tengok ni kawasan kampung. Kita dapat yang ni ke? Sekejap lagi saya akan bawa anda pergi tengok pokok ni, Peria Katak. Sekejap tunggu. Ni adalah buah ajaib. Kita makan buah ni kan, lepas tu kita makan buah masam. Buah masam tu akan jadi manis. Nak belok kanan ke sebelah KB Mall dan kita cari Ion. Sekarang ni Assalamualaikum, saya Mat Musa. Saya berasal daripada Cambodia. Kalau anda nak jadi kawan saya, sila pergi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang berada dekat Kelantan. Tengok ni kawasan kampung. Best. Sunyi je. Memang saya suka tempat sunyi macam ni. Tengok sebelah sana. Tengok ni. Ada limau, cili, ada lembu lagi. Weh, garang lah. Jangan main dekat tau. Wah. Comelnya kucing. Buat apa kat sini? Naik tempat tinggi pula tu untuk selamat. Comel lah kucing. Apa? Wih, itu mak dia. Ibu dia dah tengok kita. Okay, belakang ni orang dah tengah buat rumah, bina rumah. Tu dia. Dekat Kelantan kan ada satu jenis, tak tahu sayuran ke buah, tapi memang masam dan sedap. Kalau makan dengan garam, nama dia katok apa? Katok puru Tengok Katak puru. Katak puru. Tengok pokok dia. Daripada atas nampak macam tak ada kan? Tengok bawah Ni dia. Tengok ada lekat macam oyster kan? Oyster. Yalah oyster lekat. Ni besar ni. Yang ni dah masak pun. Boleh. Oi, ada semut. Betul lah. Warna merah tu bahaya. Nak tak? Jom kita ambil. Oh, dah ambil satu ni. Ada semut. Bentuk dia pun macam oyster. Tapi kita makan kita basuh, kita makan kulit dia sekali. Dengan isi dia dan rasa masam-masam macam tu, tak masam kuat, sedap. Bismillah. Bahaya nampak tak? Kita dapat. Kita keluarkan biji dia. Kawasan ni banyak tanah kosong dan sunyi macam ni. Assalamualaikum. Sekejap lagi saya akan bawa anda pergi tengok pokok ni, Peria. Peria Katak kecil. Jom. Ni dia. Peria kecil. Kecil lagi. Sedap tau. Peria ni. Kecil-kecil. Kalau dekat Kemboja rasanya ada ke tak yang bunga untuk buat nasi kerabu tu. Ni bunga yang dekat sekolah Ehsan tu, dekat Kemboja pun kami tanam benda ni. Ada ni. Yang kecil. Ya. Lampa. Wah, ada cermin kat sini. Wah, kalau kita buat kerja penat-penat ke apa kan, atau nak set rambut ke apa, boleh tengok kat sini. Okay, Alhamdulillah tahun ni dapat melawat Kelantan. Dan insyaAllah kita akan pergi shopping dekat KB untuk beli baju dan sebagainya. Papa, tak boleh. Wow, yang ni akan potong rumput lah tu. Akram kata nak pergi mana? Tak ada pergi mana-mana. Boleh saya datang. Sudah, tengok ulat. Dia makan rumput. Kita rakam.
Sini. Sini susah. Oh, ada rama-rama. Kecil. Baba petik baju kita satu. Yang ni ke? Tak ambil ni lah besar sikit. Oh, jatuh dah. Huda. Ada semut ke? Tak ada. Pegang. Dia tak masam. Mani. Buah ni. Yang ni adalah buah ajaib. Sekejap tunggu. Wah. Ini adalah buah ajaib. Ajaib. Kita makan buah ni kan. Lepas tu kita makan buah masam. Sedap ke tak? Buah masam tu akan jadi manis. Cuba kita try betul ke tak? Cuba Akram makan. Dah makanlah satu. Bismillah. Baru makan ni. Lepas tu makan ni. Masam gila. So, Agak masam. Lepas tu sekarang kita try makan kotak kuru ni. Katak kulit. manis. Manis. Sedap kan? Makan dah satu lagi. Mana? Baru manis. Macam tu. Kami sampai dekat Kubang Kirian. Nak belok kanan ke sebelah KB Mall dan kita cari Ion. Ion duduk sebelah kiri KB Mall kan. Saya tak boleh guna GPS sebab tak ada SIM card. Okey, dah sampai Ion Kota Baru. Okey, banyak kali dah kami masuk ke Ion Kemboja. Kita try explore Ion Kota Baru pula. Dah nak beli choice. Jom. Bismillah. Nampak semua barang lain sebab dah biasa dekat Ion Kemboja kan, barang dia lain daripada sini. Tengah Mukoda, tengah Akram. Ini untuk baby ke? Cari dulu, cari bagi puas hati. Okay, aku dah lepas dalam exam, so saya janji dengan anak saya bagi dia orang pilih 2 hadiah. Okey, lepas tu saya pun masuk ke dalam kedai kamera untuk beli memori extra untuk kamera saya. Oh, cantik lah. Mana ada? Okey, Akram cari hadiah dia. Dia pun pass dalam exam naik kelas. Dia suka peralatan lukis apa semua dengan gadget. Tadi saya cari Cellcom Digi tau dekat Ion Mall KB ni, tapi tak ada. Money exchange pun tak ada. So kalau saya nak tukar duit dolar ke ringgit tu tak ada. Saya difahamkan ada dekat KB Mall. Tak apa, ada hikmah ya. Okey, ni adalah muka orang dah tengah tunggu SD beli pakaian untuk anak-anak. Okey, lepas dah siap shopping, kami pun duduk makan tengah hari. Lepas tu saya bukan seorang yang jenis suka buat food review ataupun mukbang ASMR apa semua. Sekarang ni makan rakam Akram. Okey, lepas tu saya pun buat muka macam biasa, seolah-olah macam tak perasan pasal rakaman video, padahal baru saja set up kamera tadi. Hari ni hari kerja, jadi tak ada orang sangat, tak crowded. Itulah saya suka. Cari tempat parking sebelah sana. Yang ni rasanya satu scene kat sini Akram. Tu lah. Ya tahu. Okey, ini adalah wajah ibu kucing baby yang saya rakam pada awal video tadi. Alhamdulillah dah sampai rumah. Relax. Selasa. Sampai rumah je nampak petai. Tak ada tahu dekat Kemboja. Jadi kami beli ni nak bawa balik ke Kemboja. Tengok dia petai. Bismillah.
sesama dekat ia untuk saya makan nasi apa entah, dan kuah dia agak pedas dan masam, dan memang daripada pagi lagi saya macam sesama sikit, memang tak berapa sihat. Lepas tu pergi tambah lagi lauk yang pedas dan masin tu, minum air suam. Saya dah salat jamak, alhamdulillah saya lega. Nak alas perut sikit lepas tu tidur. Sila tonton video ni seterusnya.